Baik, siapa suka makan durian? Ni dia. Ni dipanggil musang king. Cuma masalahnya bijinya kecil. Kalau nak dijadikan orang panggil makan biji rebus, biji durian yang rebus tu kena ambil yang besar sedikit ya. Jadi kalau anda nak tahu antara isi dengan biji durian ni, dua-duanya ada manfaat. Cuma perbezaannya ialah jangan terlalu banyak makan isi ataupun sampaikan sebiji. Kalau takat 3-4 ulas tu no problem. Sebab apa? Satu ulas lebih kurang 50 kalori. Dia punya manfaat dia meningkatkan tenaga, memberikan immunity yang meningkat, antioksidan, dia boleh kontrol gula pun kalau jaga betul-betul. Dia meningkatkan red blood cell, antibakteria, dia mengawal depression dan bagi anti-aging, dan dia ada happy hormone. Jangan main, menguatkan tulang dan gigi pun. Dahsyat.